umat manusia ni dia perlu makan. Dia perlu makan untuk kelangsungan hidup lah. Kita tak boleh hidup dengan menyedut udara, minum air saja tak boleh. Dia mesti ada makanan. Hancur satu tamadun, bangun lagi satu tamadun yang lain. Tiap-tiap tamadun tu dia ada mempunyai teknologi mereka sendirilah, termasuk dalam bidang pertanian. Dan makanan orang zaman dahulu dengan makanan orang zaman sekarang sama saja. Gandum, padi, lembu, kambing. Mungkin cara masak ada beza sikit. Tapi tidak ada orang makan kayu zaman dulu, sekarang makan sayur. Tidak ada begitu. Saya suka untuk membuat comparison dari sudut keperluan pada satu-satu zaman lah. Jadi teknologi itu penting untuk zaman tertentu. Di zaman kita teknologinya pun sesuai. Ada atau tidak teknologi dulu yang masih digunakan sampai sekarang, sudah tentu ada. Cara menanam padi itu dia tak berubah banyak. Ya, ribu-ribu tahun orang gunakan keadaan yang sama saja, tanam menggunakan tanah. Soalnya sekarang ialah ada proses pemodenan. Itulah beza dia. Amalan pertanian purba yang dulu kita satu tan, 2 tan, 7 tan cantik sudah. Yang moden punya dia boleh sampai 23 tan. Sama saja. Padi, gandum pun begitu, mengeluarkan buah-buahan pun begitu. Semakin moden, semakin banyak penyelidikan dibuat, kita akan dapat hasil yang lebih. Ini pentinglah. Sebab dunia kita ini, penduduk dunia ini sudah bertambah. Bila bertambah, kawasan berkurang. Bila kawasan berkurang, dengan keperluan yang bertambah, dengan dalam kawasan yang berkurang itu, kita perlu ruang yang sama, boleh menghasilkan hasil pertanian yang lebih tinggi. Pertanian bukanlah kerja lama, tapi dia investment untuk masa hadapan. Pada hari ini kita bukan bercerita tentang kaedah pertanian yang dulu-dulu kala, tapi kita beralih kepada pertanian yang lebih moden dan lebih easy to adapt dengan masa kini. Bersama saya hari ini adalah Dekan Fakulti Pertanian Lestari FPL Sandakan, Prof. Abdul Hamid. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Ya. Okay, Prof. Ini kira kali kedua lah kan kita bertemu sapa kan, Prof? Ya. Mau lagi minggu lepas. Ya, Prof. Apa keadaan Joy sekarang ni, Prof? Sedang dalam recovery. Terkini semalam lah. Kita dapat laporan daripada pasukan di on the ground. Lubang hidung dia yang bengkak tu hari, yang tertutup masa selepas pembedahan tu dah terbuka lah. So, alhamdulillah ini cantik lah. Maksudnya tak ada lagi pengumpulan hingus di situ. Dan dia boleh bernafas menggunakan kedua-dua lubang hidung lah. Pada masa inilah. Jadi kita tunggu beberapa hari lagi untuk luka dia itu sembuh lah. Saya pun tak sabar juga mau tahu update pasal Joy ni, Prof. Sebab hari tu kami dia bagi tahu dijangka 2 minggu jahitan dia kena buka sudah bah. Jadi untuk penonton kami boleh juga cek lah. Kami ada upload video recovery Joy nanti, insyaAllah. InsyaAllah ya. Baik, Prof. Sebelum kita sembang pasal pertanian yang dahulu kala ni kan, dan yang pertanian sekarang ni zaman moden ni kan, boleh Prof perkenalkan diri dulu. Mesti semua orang mau tahu ni, Prof Hamid ni siapa ya? Saya berasal dari Negeri Sembilan, di Rembau Negeri Sembilan. Saya datang ke Sabah ni tak lama lah, 1987, sebagai seorang pelajar. Datang ke Sabah tu Julai 87 tu, pertama kali keluar dari Semenanjung Malaysia, pertama kali keluar naik kapal terbang. Tak pernah naik kapal terbang lah, kebetulan terbang tu waktu siang. Dapatlah tengok apa rupanya awan, ya, macam mana kita naik kapal terbang. Jadi sepanjang 2,5 jam penerbangan dengan Malaysia Airlines tu, memang tidak tidur lah, mengamati bentuk awan. Sampai di sini kampus saya itu di UKM Kampus Sabah lah, di Bukit Padang sekarang lah. Saya masuk di dalam bidang biologi dan ramai pensyarah saya yang mengajar dulu sudah besar lah, ada yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka itu. Kemudian pengajian tu 4 tahun. Dulu kalau UKM Sabah ni orang akan masuk 2 tahun pertama, 2 tahun sambung di Bangi. Kita masa tu kita sudah buat sampai 4 tahun. Hanya graduation saja pergi di Bangi lah. Tak lama selepas habis tahun 1991 saya telah bergraduat. Kemudian sementara menunggu 1992 untuk misi yang seterusnya lah kononnya kan, saya sempat tugas sebagai pembantu penyelidik untuk pensyarah di UKM Sabah pada ketika itu. Masa itu masuk hutan, keluar hutan di benda yang sangat biasa lah. Ya, banyak hutan di negeri Sabah yang saya masuk, dapat peluang seperti itulah. Dan tahun 92
saya telah buat sarjana di Lembah Danung dalam bidang zoologi. Zoologi ni kajian tentang binatang-binatang lah. Jadi binatang yang jadi model saya pada saya tu pelanduk lah. Pelanduk. Rupa-rupanya dalam hutan kita ini pelanduk ni banyak sungguh. Sangat banyak. Lepas itu sampai 1994 saya mula bertugas sebagai pensyarah di UKM lah. Jadi tak lama dengan UKM ni sebab 94 tu sudah ada ura-ura bising di surat khabar lah yang sebuah universiti baru akan ditubuhkan di Sabah. Belum lagi dikenali sebagai Universiti Malaysia Sabah lah. Akan ditubuhkan universiti baru. Jadi banyak perbincangan lah. Betul atau tidak bila akan ditubuhkan. Jadi November 2024 tu Perdana Menteri masa itu Dr. Mahathir telah mengumumkanlah penubuhan UMS ini. Sebab itu kita sambut 24 November, kita sambut kita punya birthday lah. Sebab disebut benda tu di Beaufort. Jadi betul lah akan ditubuhkan. Tapi belum ada lagi benda tu November 94 tu. Tetapi by May 1995, masa itu UMS ni hiring, mencari staff lah, mencari staff. Saya salah seorang yang telah dipanggil melalui panggilan telefon. Masa tu tak banyak, mana ada internet masa tu, WhatsApp ni semua tak ada. Yang menelefon itu ialah pendaftar pada ketika itu, Tuan Haji Hela Aladin. Dia minta datang untuk satu proses interview dan temu bual lah, dia tak cakap interview. Jadi saya pergi interview tu dan tak lama lepas tu dapat surat tawaran untuk menyertai UMS lah. It was 1995. Saya ialah staff UMS yang nombor 42. Tak ada sudah nombor begitu 00042. Mungkin orang lah saya Haji Firdaus yang masih ada nombor begitulah. Yang lain yang sudah duluan besar lah. Dan kemudian mengajar dalam bidang zoologi, dalam bidang biologi. Kemudian buat PhD di bawah UMS. Maksudnya di bawah pembiayaan UMS. Dalam bidang zoologi juga. Bila balik tahun 2001 saya mula berkhidmat semasa lah di UMS di kampus Induk. Dan lama lepas tu minat dalam bidang pertanian tu adalah. Tapi sebenarnya fokus saya ialah pada bidang kajian binatang-binatang besar. Binatang besar ni macam-macam lah kan. Buaya lah, gajah tu bukan bidang kajian saya lah. Terlibat dalam pengurusan, bukan dalam bidang kajian. Tetapi yang lebih saya menumpu pada masa itu ialah badak sumbu lah. Jadi itu semua dah jadi sejarah lah tu ya. Jadi akhir-akhir selepas tahun 2012-2013 begitu, saya sudah mula untuk meneliti bidang yang barulah. Maksudnya bagaimana kita nak membiakkan binatang menggunakan teknologi. Dan ini sangat berkaitan dengan pertanian. Walaupun semasa melihat hal itu, saya masih lagi berfikir bagaimana menyelamatkan hidupan liar yang terancam untuk dibiakkan lah. Jadi saya fikir itu antara latar belakang saya sebagai ahli akademik dan sebagai penyelidik lah. Selain daripada itu, saya memang sebagai pensyarah dalam bidang biologi dan terlibat juga dalam beberapa jawatan kuasa untuk bidang conservation. Saya sangat berterima kasih lah berada di Sabah ni. Sebab di sini aktiviti conservation ni macam tak terlawan. Di sini banyak betul aktiviti tu. Hutannya pun masih besar, binatangnya masih banyak. Dan inilah yang menjadi punca untuk saya dapat memperkukuh latar belakang lah sebagai seorang pensyarah, ahli akademik dan juga sebagai penyelidik. Baik Prof, hari ni topik kita sepatutnya lebih kepada pertanian. Ya. Tapi bila Prof mention tadi pasal badak sumbu kan, saya terus teringat Prof bekas pengerusi BORA kan, Bornese Rhino Alliance. Masih. Jadi Prof, ini interesting tau sebab saya tahu Prof ni ada dekat dengan kambing, dekat dengan lembu, buaya pun ada. Tapi tak sangka Rhino punya, Borneo Rhino. Itu dulu. Sebenarnya NGO ini, Borneo Rhino Alliance ini ditubuhkan memang fokus kepada rhino lah. Tetapi kita pun tahu yang kita Jabatan Hidupan Liar dan juga NGO kami itu sempat untuk mengendalikan 4 ekor badak kita yang terakhir sampai semuanya pupus lah. Dia memberikan kita pengalaman di dalam bentuk yang sangat
kalau orang conservation dia sangat menggetarkan jiwa lah. Pada masa kita bekerja dengan spesies itu, kita sendiri tengok dengan mata kita yang individu yang terakhir di negeri kita itu mati di depan mata kita. Ini sangat menyedihkan. Iaitu kepupusan itu ialah sesuatu yang nyata dan dia boleh berlaku, dan untuk melihat itu di depan mata kita sendiri dia sangat memberi kesan yang besar lah. Menyebabkan semangat kita untuk menguatkan conservation itu menjadi lebih tinggi. Dan dalam peran kita sebagai ahli akademik ialah untuk kita menyampaikan mesej itu. Ini bukan main-main punya hal. Maksudnya kurniaan Allah itu ada. Tetapi jika kita tak jaga betul-betul dan kita tidak berusaha, dia akan pupus. Pupus ini maksudnya tak ada sudah. Betul. Dia di dalam kenangan saja. Betul. Jadi itulah ya, bila sebut tentang Bora tadi tu, kita masih bekerja di dalam NGO yang sama, cuma pada ketika ini fokus kita ialah untuk menyelamatkan haiwan besar yang lain di dalam bentuk intervensi praktikal dan juga teknologi. Satu ialah pembiakan dari itu, yang kedua ialah kita memperbaiki tempat mereka tinggal. Ya, sediakanlah padang ragut. Kalau boleh kita pagarkan kawasan tu, kita akan pagarkan, dan kalau boleh kita nak ambil tahu untuk setiap binatang yang ada di dalam itu, yang dalam keadaan terancam ni, apa yang berlaku ke atas tiap-tiap binatang itu. Jadi sekarang kita fokus kepada, selepas badak kita fokus kepada tembadau lah. Jadi tembadau ni itu yang kita dekat dengan pertanian tu. Sebab tembadau ni dia sapi bah. Bezanya dia di hutan, tiada siapa-siapa piara. Yang di dalam kandang kita tu, itu kita punya. Itu kita lebih berkuasa ke atas pengurusannya. Jadi Prof, kita beralih kepada pertanian. Baik. Bercakap tentang pertanian ni kan Prof, pertanian ni adalah salah satu aktiviti yang sudah lama dilakukan dari zaman purba lagi untuk kelangsungan hidup. Yeah. Jadi Prof, pada pendapat Prof lah, sejauh manakah perkembangan pertanian ni sudah berjalan? Adakah dia berjalan dengan cepat ataupun terlalu lambat? Baik. Bidang pertanian ni, kita perlu ada di latar belakang kita ini ialah untuk menjalani kehidupan dengan selesa. Umat manusia ni dia perlu makan. Dia perlu makan untuk kelangsungan hidup lah. Kita tak boleh hidup dengan menyedut udara, minum air saja tak boleh. Dia mesti ada makanan. Jadi bidang pertanian ni biasa, ini profession yang tua lah, sudah lama ni dia buat ni, pertanian purba. Kita kena ingat, dunia kita ini dia berubah daripada satu tamadun kepada satu tamadun. Hancur satu tamadun, bangun lagi satu tamadun yang lain. Dan tiap-tiap tamadun tu dia ada mempunyai teknologi mereka sendirilah, termasuk dalam bidang pertanian. Jadi kalau kita minat untuk melihat perkembangan dan juga sejarah tamadun yang dulu-dulu, Mesopotamia, apa yang berlaku di Turki, banyak bangsa-bangsa dahulu yang pernah wujud tapi sekarang tak ada lagi. Bila kita teliti tinggalan-tinggalan mereka itu, kalau di dalam bidang pertanian, mereka maju untuk zaman mereka. Ya, kita boleh bayangkan kalau ada satu bandar yang seperti di lembah Mesopotamia itu, yang bangunan-bangunannya ada sampai sekarang, yang kita boleh tengok kesan-kesan dia. Sudah tentu orang ramai di situ. Bila orang ramai, dia makan pun banyak. Dan makanan orang zaman dahulu dengan makanan orang zaman sekarang sama saja. Gandum, padi, lembu, kambing. Mungkin cara masak ada beza sikit, tapi tidak ada orang makan kayu zaman dulu, sekarang makan sayur. Tidak ada begitu. Itu saja yang dipusing-pusing sampai sekarang. Jadi kita lihat jatuh bangunnya satu-satu tamadun tu, ada ketikanya teknologi yang digunakan pada zaman dulu, yang tinggi pada zaman dulu, dia hilang. Tetapi dimunculkan dengan tamadun yang baru di tempat yang baru. Jadi kalau di tempat yang sejuk, macam mana keadaan pertanian dia, di tempat yang tropika bagaimana keadaan pertanian. Jadi kita nampak ada perkembangan-perkembangan lah. Kita disebabkan kita hidup di zaman moden ini, kita merasa bahawa teknologi pertanian kita ialah pertanian moden yang dulu tak ada. Jadi saya suka untuk membuat comparison dari sudut keperluan pada satu-satu zaman lah. Jadi teknologi itu penting untuk zaman tertentu, di zaman kita teknologinya pun sesuai. Jadi saya fikir kalau kita sorot perkembangan bidang pertanian purba sehingga zaman kini, masing-masing ada
cara penyelesaian untuk mendapatkan makanan dan juga keperluan lain melalui pertanian itu melalui teknologi mereka sendiri dan cukup untuk mereka pada masa itulah. Betul tu Prof. Sebab yalah, walaupun berbeza zaman, tapi zaman dulu tu dia asas kepada apa yang kita ada sekarang ni kan. Tiada asas tu tiada lah yang sekarang ni. Betul. Kalau ada pun mungkin dia masih mundur lagi. Ya. Jadi Prof, bila bercakap tentang teknologi pertanian zaman purba ni, masih adakah teknik-teknik zaman tu yang masih dipraktikkan sekarang ni? Okey, begini. Kalau kita tengok pertanian biasa, tanam padi lah misalnya. Tanam padi. Tanam padi ni, kita ada 2 jenis padi lah. Padi ditanam di kawasan kering. Kalau di Sabah ni panggil padi bukit lah. Walaupun tak semestinya tanam di bukit. Padi bukit ni artinya padi yang kita tanam tanpa air yang kita bekalkan. Dan satu lagi tu padi sawah lah. Padi sawah ni yang gunakan air. Bila kita nak tanam padi, kita mestilah berinteraksi dengan tempat yang kita tanam tu. Airnya, tanahnya, bajanya, kalau makhluk-makhluk perosaknya, burung, serangga dan sebagainya. Dan bagaimana nanti kita memelihara padi itu daripada kita mula tanam, daripada biji benih dia sampai dia naik, kita bersihkan kawasan tu, kemudian kita menuai, simpan padi itu macam mana. Dan dia ada satu keadaan di antara banyak-banyak tanaman kita ini, ada satu keadaan yang sangat istimewa pada tanaman bekalan makanan ni, padi gandum semua ni, padi lah ya. Di mana kita boleh tanam padi itu untuk satu tempoh, katakan padi 3 bulan lah atau padi 4 bulan. Jadi dalam masa bulan pertama sampai ke bulan keempat sehingga kita harvest lah, kita menuai lah padi tu. Bergantung pada banyak mana kita tanam. Sekali kita harvest tu, dan kalau banyak yang kita harvest tu, untuk orang yang menanam tu dan komuniti yang menanam tu, dia boleh simpan makanan tu selama setahun atau lebih. Sekali tanam saja. Dan bekalan nasi hariannya akan cukup untuk setahun atau lebih. Ini pada pendapat saya ada satu tanaman yang istimewa lah. Soalnya ialah ada atau tidak teknologi dulu yang masih digunakan sampai sekarang. Sudah tentu ada. Cara menanam padi itu dia tak berubah banyak. Ya, ribu-ribu tahun orang gunakan keadaan yang sama saja, tanam menggunakan tanah. Soalnya sekarang ialah ada proses pemodenan. Ya, pemodenan ini dia banyak tujuan dia. Untuk tujuan komersial, untuk tujuan memberi kerja kepada orang, untuk tujuan mengurangkan pekerja. Ini semua ialah pemodenan yang bertujuan untuk meningkatkan, memaksimalkan hasil, memaksimalkan keuntungan pada ketika kita menggunakan input yang lebih rendah. Jadi untung lebih lah dalam keadaan itu. Jadi tadi kita balik kepada soalan ada atau tidak teknologi purba yang masih digunakan pada masa ini. Memang ada. Cuma dia berubah dari sudut pelaksanaan itulah. Ya. Baik Prof. Tadi kita bercerita tentang pertanian cara moden, secara kuno, purba. Sekarang kita beralih pula kepada pertanian secara moden. Ya. Boleh Prof berikan satu sudut pandang tak? Macam mana pertanian yang lebih moden ni mempunyai potensi yang lebih baik pada kita? Kita ingin dalam bidang pertanian, tujuan kita ialah untuk mengeluarkan bahan makanan dan juga bahan keperluan lain. Sebab selalu kita ingat pertanian ni, kita nak ingat makan saja kan? Nasinya dengan lauknya, satenya, wagyunya. Tapi pada masa yang sama, kita dalam bidang pertanian, kita mengeluarkan benda-benda yang lain. Kita mengeluarkan minyak, kita mengeluarkan bulu haiwan misalnya untuk pakaian. Kita menanam pokok untuk menghasilkan kayu untuk buat rumah. Bukan semata-mata untuk makanan. Tapi asasnya ialah semua ni melalui pertanian lah. Kita bertani, kita mengerjakan tanah dan kita menanam, menjaga sampai kita mendapat hasil lah. Baik, dan apa contoh pertanian moden yang kita boleh lihat lah. Bagaimana potensinya kalau kita lihat ya. Dulu kalau kita tanam padi di sawah. Sekarang ini kalau kita tanam padi, kita dapat hasil sebanyak 7 tan sehektar misalnya. Tanam padi 7 tan sehektar itu sudah kita katakan cantik lah. Kita punya result tu cantik lah. Kalau kita ekar berapa tu? 4 tan sehektar lah. Cantik sudah tu. Cuba Fazina bayangkan ya, dalam pertanian moden yang dijalankan di negeri China untuk 1 hektar. Kita kata 7 tu cantik sudah. Di negeri China ada satu profesor dan dalam kumpulan dia lah yang membuat kajian untuk mengeluarkan padi yang boleh mengeluarkan hasil yang banyak.
Mereka telah sampai kepada tahap untuk 1 hektar boleh mengeluarkan sebanyak 23 tan. Mungkin lebih sudah lah. The last I check 23 tan, 24 tan itu biasa. Dia ada pertandingan tu. Jadi yang dia punya tim tu boleh sampai kepada 23 tan. Tim-tim yang lain pun 18 tan, 20 tan. Ini bukan kecil punya angka. Itulah beza dia. Amalan pertanian purba yang dulu kita 1 tan, 2 tan, 7 tan cantik sudah. Yang moden punya dia boleh sampai 23 tan. You can imagine. Kalau misalnya kata ada lagi kajian yang seperti itu, keluarkan padi yang mungkin lebih tinggi, batangnya lebih keras. Kemudian kita ada tangkai, kita panggil head lah. Tangkainya itu lebih panjang. Kemudian dia lebih banyak. Ini semua boleh dimanipulasi dari segi genetik lah. Saya rasa tidak mustahil satu masa nanti mungkin dalam hayat kita boleh tengok 1 hektar padi boleh mengeluarkan sampai 30 tan hasil. Bukan sesuatu yang impossible, tetapi dia bergantung kepada sejauh mana kumpulan penyelidik ini bekerja keras untuk memanipulasi keadaan itu dan boleh mencapai keadaan itu. Sama saja, padi, gandum pun begitu, mengeluarkan buah-buahan pun begitu. Semakin moden, semakin banyak penyelidikan dibuat, kita akan dapat hasil yang lebih. Ini pentinglah sebab dunia kita ini, penduduk dunia ini sudah bertambah. Bila bertambah, kawasan berkurang. Bila kawasan berkurang dengan keperluan yang bertambah, dalam kawasan yang berkurang itu kita perlu ruang yang sama boleh menghasilkan hasil pertanian yang lebih tinggi. Jadi nanti kita tak ada lagi mempersoalkan tanah saya kecil nak boleh tanam bah. Tanam moden itu semua boleh selesai. InsyaAllah. Tapi dari lonjakan daripada 7 tan kepada 23 tan tu, Yes. Ya, kita dulu fikir impossible tapi ini telah berlaku. Jadi Prof, bila bercakap tentang pertanian moden ni kan, yalah, macam yang Prof sebutkan tadi, populasi kita makin berkembang. Bila populasi berkembang, penempatan kita terhad. Sebab kita mau fikir tentang penternakan lagi, penanaman lagi kan. Sebab tiada sumber makanan, susah kan mau hidup. Jadi kan Prof, bila bercakap tentang pertanian ni kan, one of the most important aspect saya tengok kan adalah tenaga kerja. Walaupun banyak machinery, tapi perlu juga kan tenaga kerja kan Prof. Jadi dari sudut aplikasi kan Prof, apa contoh-contoh yang kita boleh lihat macam mana pertanian moden ni dia boleh jadi future career path untuk generasi kita sekarang? Ada, saya bagi satu contoh lah untuk kita cuba faham keadaan ini. Waktu saya kecil, kita biasa main di sawah padi lah untuk buat pertanian ni. Bapa saya masa tu dia ada beli satu mesin. Kita panggil walking tiller lah, bajak Kubota nama dia. Masa tu ada lebih brand yang lain. Mitsubishi pun ada, Yamaha pun ada. Yang bapa saya punya beli Kubota lah. So kita tenggalah sawah padi kita dan ada ambil upah lah untuk tenggalah padi yang lain. Jadi pada pendapat saya masa tu hebat lah. Ya, tiller ni. Tak lama lepas tu, selepas program pemodenan pertanian di Malaysia, dia bukan itu saja. Kita sudah nampak traktor yang besar, bukan lagi yang macam yang walking tiller tu. Dia yang ada tayar besar tu. Maksudnya satu hari tak tahu berapa hektar dia boleh bajak lah. Kemudian masuk sekolah rendah. Saya baca di dalam buku geografi di Jelapang Padi di negeri Kedah, dataran Kedah Perlis, mereka bukan saja pakai traktor yang besar-besar tu. Menuai padi pun nak pakai orang sudah masa tu. Dia pakai combine harvester yang besar. Yang ada sampai sekarang lah mesin tu. Mesin tu lalu di kawasan sawah padi tu, itu dia potong padi, dia keluarkan dia itu dan masuk di dalam dia punya tangki untuk simpanan tu. Nanti dia bawa ke pusat pengumpulan dan dia akan keluarkan padi itu. Malah sekarang ada mesin yang boleh masukkan padi itu dalam karung siap-siap. Dia boleh tinggal nak collect dia punya karung saja. Jadi kita nampak masa tu yang saya nampak lah. Dia punya tu mesin tu daripada kecil kepada besar. Habis cerita tu. Bila ada keperluan-keperluan untuk mengeluarkan makanan dan fokus untuk mengeluarkan makanan itu menjadi lebih bersendirian, lebih individu. Kalau kita tengok dalam penawaran penjualan mesin-mesin moden, ada mesin yang kecil yang masuk tanah 1 hektar atau 2 hektar yang di rumah kita sendiri kita boleh tanam. Ada mesin yang boleh mengeluarkan beras kecil saja. Maksudnya masuk 50 kilo masuk boleh keluar beras di situ.
Jadi apa alasan misal kata untuk tiap-tiap individu membuat bidang pertanian? Tidak ada alasan. Untuk future career, ini ialah satu bidang yang kalau kita bagus di dalam bidang itu, tempat kita akan ada. Sebab keperluan untuk mengeluarkan makanan dia tidak akan habis. Saya biasa jumpa orang yang bila melawat sawah padi, dia jadi sifat takjub itu nampak lah. Kita interpret pada pandangan kita itu ialah kasihannya orang ni, pokok padi pun tak pernah tengok. Ini rupanya pokok padi. Sebab di dalam pandangan orang yang tidak tahu bidang pertanian ni, yang beras ini ada kemungkinan bukan dari pokok pun. Alamak. Sebab tak pernah tengok beras tu. Jadi beras sebelum jadi beras tu dia padi itu. Dan dia ada pokoknya. Jadi sebenarnya tengok tu yang orang tahu, ini rupanya pokok padi. Jadi kalau ada orang, sebagian besar masyarakat orangnya begitu, memang perlu ada orang yang mahir di dalam bidang ini. Sebab kebanyakan orang dia tidak ambil berat tentang penghasilan makanan ni. Kan kita beli. Kalau kita ada duit, kita beli makanan. Makanan kita beli kuih. Dan kadang-kadang kita tak tahu pun yang roti canai yang kita makan tu, tepungnya itu tepung gandum, yang pokok gandum itu tidak ditanam di negeri kita pun. Ini semua kita kena faham lah. Jadi saya kalau tentang career masa depan ini, saya fikir siapa saja yang berkecimpung dalam mencari ilmu dalam bidang pertanian, fokus, kemudian cari specialization yang kita betul-betul minat. Dan nanti bila habis belajar tu, kita fokus untuk melaksanakan hal itu. Once kita mengeluarkan makanan, tempat itu akan ada lah, insyaAllah. Jadi Prof, pertanian ni bukan small matter lah kan Prof? Bukan small matter. Jadi Prof, kalau kita berbincang soal usaha untuk melahirkan bakat-bakat baru dalam pertanian ni, UMS salah satunya pengeluar talent-talent yang berharga tinggi dalam aspek ni. Boleh Prof cerita sedikit kan tentang peranan FPM dalam aspek ni? Oh ya. Ura-ura untuk menubuhkan sebuah fakulti pertanian ini, dia bermula awal selepas kita tubuhkan UMS sekitar tahun 2000, sekitar tahun 1994, 95. Awal penubuhan tu kita telah mula membincang tentang membangunkan sektor pertanian ataupun sumbangan UMS untuk bidang pertanian lah. Saya masa itu ada di kampus induk. Saya balik daripada PhD tahun 2001. Awal tahun 2000 tu sudah bising lah, kita akan buka sekolah pertanian. Apabila dibuka sekolah pertanian sekitar tahun 2005-2006, saya ingat, lebih kurang begitulah. Sekolah pertanian itu menumpang di bangunan sekolah sains dan teknologi di mana saya khidmatlah masa itu. Jadi pensyarah-pensyarah awal dalam bidang pertanian tu, termasuk dia punya dekan semua tu, kawan-kawan ni, kita dah mula bincang banyak tentang hal itu. Dan akhirnya selepas ditubuhkan pada tahun 2005-2006, serentak dengan itu UMS telah memohon sekeping tanah di Sandakan untuk membina kampus pertanian. Ini di tempat sekarang, di Sungai Batang tu. Tanah itu sudah lebih kurang 100 hektar. Kalau dalam ekar dia dalam 244 ekar lah. Dalam bentuk persegi cantik dia. Dan di Sandakan ni tanahnya itu dia hampir flat lah. Dan memang kawasan Sandakan ni kawasan pertanian. Dan pada tahun 2010 operasi sekolah pertanian lestari itu telah berpindah lah daripada kampus induk berpindah ke Sandakan, dan operasi terus bermula. Jadi kita boleh bayangkan yang kampus Fakulti Pertanian Lestari ini di Sandakan telah berusia 16 tahun lah. Di dalam tempoh 16 tahun tu, kita telah menghasilkan hampir 2,000 orang graduan dalam bidang pertanian. Ini banyak. Kita keluarkan tiga bidang serentak, iaitu pengeluaran tanaman, pengeluaran ternakan, dan juga bidang horticulture dan landscape. Sampai sekarang kita masih ada ketiga bidang itu. Dan kita pada masa ini mempunyai pelajar dalam bidang pertanian di FPL yang berada di dalam sistem kita masih lagi terdaftar sekitar 580 orang. Jadi tahun ni akan graduate lagi sekitar 80 orang begitulah. Dan ini dia tak akan berhenti tu.
Jadi kita boleh bayangkan once kita start Fakulti Pertanian dalam menyampaikan ilmu-ilmu pertanian ini, UMS mempunyai peranan yang penting lah. Maksudnya walaupun kita keluarkan graduate itu setahun lebih kurang sikit pada 100 atau mungkin 100 lah. Tetapi ini ialah yang kita buat tiap-tiap tahun. Nak berhenti lagi ni? Takkan terus membuat. Adalah perubahan sikit dalam bidang tu, tetapi mungkin tambah sikit program baru, ubah sikit dia punya bidang tujuan dia, tapi dia mesti pertanian sepanjang masa. Selagi ada bangunan itu dan ada keperluan itu, UMS akan terus menyumbang lah di dalam bidang itu. Dan alhamdulillah dengan wujudnya Fakulti Pertanian Lestari di UMS itu, kita sama-sama memberikan sumbangan di dalam membangunkan bidang pertanian untuk negara lah. Wah, upaya begitu sejarah FPL Prof bukan direct terus disendakan, tapi dia ada transition lagi. Baik Prof, sebelum kita teruskan, kita berat dulu. Kita minum-minum dulu, berat dulu. Kita sambung lagi selepas ini.